Ramai yang fikir solekan profesional tu satu magic, satu hasil seni semata-mata. Tapi macam mana kalau saya cakap hakikatnya ia lebih kepada sains. Satu plan tindakan yang disusun rapi di mana setiap langkahnya dirancang untuk satu tujuan je, kesempurnaan. Kita semua pernah kan tengok hasil kerja diorang dan rasa macam, wow, kita cuba tiru dekat rumah, guna produk yang lebih kurang sama tapi hasilnya entah kenapa tak menjadi. Apa sebenarnya rahsia diorang? Inilah kuncinya. Rahsia diorang tu bukan terletak pada jenama foundation yang paling mahal atau palet pembayang mata yang baru keluar semalam. Kuncinya adalah pada proses. Satu siri langkah strategik yang bermula jauh sebelum berus pertama tu sentuh kulit. Okey, jom kita bedah siasat pelan tindakan ni satu persatu. Ini adalah 5 fasa utama yang setiap jurusolek pro lalui untuk pastikan hasil akhir nanti betul-betul menjadi. Kita mulakan dengan fasa pertama, rangka rundingan. Dan dengan sini, ini mungkin langkah yang paling kritikal sekali. Ini bukan borak-borak kosong ya. Ini macam sesi risikan strategik untuk kumpul semua maklumat yang diperlukan. Nampak macam soalan biasa je kan? Tapi setiap jawapan tu, ia macam sekeping puzzle untuk jurusolek tu. Majlis akan tentukan solekan tu perlu tahan berapa lama. Warna baju pula bagi petunjuk untuk palet warna. Bajet, itu untuk tetapkan skop kerja. Inilah asas perancangan mereka. Okey, lepas dah tahu apa yang klien nak, kita beralih ke fasa kedua, memahami kanvas anda. Sekarang, tumpuan diberikan kepada medium kerja itu sendiri, iaitu kulit muka klien. Langkah pertama dalam fasa ni ialah diagnosis. Kena kenal pasti dulu jenis kulit asas. Kenapa? Sebabnya mudah je, setiap jenis kulit perlukan persediaan dan produk yang lain-lain. Cuba bayangkan guna produk untuk kulit berminyak pada kulit yang kering. Memang hancurlah solekan tu nanti. Tapi, seorang pro takkan berhenti kat situ je. Dia akan gali lebih dalam lagi. Kulit mungkin jenis berminyak, tapi pada masa yang sama tengah dihidrasi. Atau mungkin kulit matang dan sensitif. Bila faham keadaan semasa kulit, barulah diorang boleh pilih primer dan pelembap yang betul-betul sesuai untuk hasil yang paling licin dan sempurna. Fasa ketiga, faktor, tona dan bentuk. Okey. Bila kita dah ada semua data dari 2 fasa pertama tadi, barulah sentuhan seni tu boleh mula. Tapi ini seni yang berpandukan sains. Langkah seterusnya dalam plan kita ni, padanan tona kulit. Ini bukan sekadar pilih warna yang nampak sama, tapi kena faham juga undertone kulit. Ini penting sangat untuk elak bedak asas tu nampak kelabu atau, tahu kan, terlebih urin bila dah pakai lama sikit. Yang ini pula kita boleh bayangkan macam pelan arkitek untuk muka. Dengan analisis bentuk muka, jurusolek boleh rancang dekat mana nak letak kontur untuk buat bayang dan dekat mana nak letak highlight untuk serlahkan cahaya. Tujuannya bukan nak ubah muka orang, tapi nak tonjolkan lagi struktur tulang yang memang dah cantik tu. Dan proses analisis ni, dia jadi makin detail. Bentuk mata, jarak antara mata, bentuk kening, bibir, semua benda ni diambil kira untuk pastikan setiap sapuan dari celak sampailah ke gincu diletakkan dengan cara yang paling sesuai untuk individu tu. Baiklah, fasa keempat. Yang ini sangat penting. Sebelum apa-apa produk disentuh, ada satu senarai semak terakhir yang tak boleh dirunding langsung. Inilah yang bezakan amatur dengan profesional sejati. Pertama sekali, diorang akan periksa kalau ada apa-apa kontraindikasi. Bunyi macam teknikal kan? Tapi maksudnya senang je. Apa-apa keadaan yang boleh buat servis solekan tu jadi bahaya untuk klien. Dan benda ni bukan benda main-main ya. Ia soal tanggungjawab dan etika. Meneruskan solekan pada kulit yang ada jangkitan aktif atau luka terbuka tu sangat bahaya. Kesihatan pelanggan sentiasa nombor 1. Titik. Seterusnya, dapatkan persetujuan. Maksudnya, klien kena faham betul-betul apa yang akan dibuat dan dia setuju dengan plan tindakan tu. Ini soal hormat dan membina satu hubungan yang berasaskan kepercayaan. Dan akhirnya, fasa kelima. Fasa terakhir sebelum keajaiban bermula. Persediaan untuk kesempurnaan. Pentas dah sedia dan semua prop pun dah ada di tempatnya. Anda tengok stesen kerja yang kemas macam ni, jangan ingat untuk nampak cantik semata-mata. Ia adalah cerminan disiplin. Setiap alat disusun rapi supaya kerja lebih cekap dan yang paling penting, untuk jamin kebersihan tahap tertinggi.
Dan tengoklah segala peralatan ni. Ini bukan koleksi suka-suka tau. Setiap satu berus, setiap satu span adalah alat jito yang ada tugas spesifiknya dalam keseluruhan pelan tindakan solehkan ni. Contohnya, macam berus bedak asas ni. Ia direka khas untuk sapu produk cecair atau krim dengan sekata supaya dapat kanvas yang licin tanpa sebarang comot. Pelentik bulu mata ni pula nampak simple tapi penting untuk buka mata. Kesan visual dia, wow, sangat besar tau. Dan penyepit. Alat untuk ukir bingkai muka kita iaitu kening. Nampak tak? Setiap langkah tak kira besar atau kecil, semuanya tentang ketepatan dan perincian. Jadi, faham tak sekarang? Seni solekan yang kita nampak cantik itu cuma puncak gunung ais. Di bawah permukaannya ada satu asas kerja yang sangat teliti, analytical dan sistematik. Aplikasi solekan tu sendiri sebenarnya langkah terakhir, bukannya yang pertama. Jadi, ini mungkin akan ubah cara kita pandang rutin makeup kita sendiri kan? Mungkin lain kali sebelum kita capai je produk, kita patut berhenti sekejap dan tanya diri sendiri, okey, apa plan tindakan aku untuk muka aku hari ni?